hantar barang Acik Kanada tau ni. Oh, dah rekod ke? Ha? Dah rekod ke? Dah rekod lah, teruskan. Oh, Macam mana ni cara susun dia? Tak kira. Tak ada. Dah, teruskan. Maklit. Tak ada, ni kena ori. Cuba teruskan. Macam mana tengok. Dia susun. Acik. Cuba tengok Acik. Kita ada barang apa ni? Sini. Oi. Apabila kita dah sold, kita akan buat apa? Kita akan wrapping dia, kita akan bubuk kotakkan dia, kita akan susun dia. Dan kita nak hantar ke mana ni, Acik? Ai, kita hantar ke mana ni? Hantar ke Sepang, ke KL. Kita nak hantar ke area Kuala Lumpur, Acik. Okey. So yang mana yang barang-barang dia yang Allahu Akbar. Barang-barang dia apa? Tunjuklah cara susun. Kena pakai tali tu. Acik, cuba tengok ni Acik. Safety. Barang-barang yang kita dah susun. Apabila kita dah susun dia, kita kena buat apa? Kita kena pakaikan dia seat belt Acik. Supaya apa? Supaya dia tak gelembung pula, dia tak menggegar-gegar. Kita tak bergegar, dia tak terjatuh sana, dia tak terjatuh sini. So itulah barang-barangnya. Habis nak elakkan dia kena tu dinding lori? Letak apa? Oh, jangan risau Cik. Kita ada kat sebelah tu. Nampak ni Cik. Inilah penghadang-penghadang dia supaya dia apa? Supaya dia selamat Cik dekat sini. Okey Cik. Kita ada barang banyak lagi Cik dekat sini. Jom Cik kita tengok. Kita tengok tu ada lagi yang mengangkatnya Cik.